Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak teruskan pembelajaran kita dengan pelajaran 24 unit yang kedua, iaitu adab terhadap orang kurang upaya. Dalam tajuk ini, murid-murid pastikan mereka perlu dapat apakah maksud orang kurang upaya. Yang kedua, apakah adab terhadap orang kurang upaya dari aspek ibadah, fizikal dan juga emosi. Kemudian, apakah hikmah apabila kita beradab dengan orang kurang upaya. Di samping itu, isu semasa kita selitkan iaitu kebajikan yang perlu disediakan kepada orang kurang upaya dan apakah tindakan yang telah dilakukan oleh kerajaan terhadap mereka. Daripada objektif pembelajaran, murid-murid pastikan kriteria pembelajaran yang mereka perlu dapat, iaitu fokus yang patut mereka dapat. Iaitu yang pertama, maksud orang kurang upaya. Kemudian mereka perlu dapat sekurang-kurangnya dapat menyebut atau dapat menulis dua adab orang kurang upaya. Kemudian dapat menerangkan sekurang-kurangnya dua hikmah daripada beradab kepada orang kurang upaya. Seterusnya dapat menyenaraikan kebajikan yang perlu disediakan kepada orang kurang upaya. Okey. Dipaparkan dekat situ ada dua keping gambar bantuan kepada orang kurang upaya dan juga gambar di atas itu adalah orang kurang upaya sendiri yang duduk di atas kerusi roda. Apa yang dimaksudkan dengan orang kurang upaya? Orang kurang upaya ialah seseorang yang tidak mempunyai keupayaan untuk melibatkan diri secara efektif dalam masyarakat daripada aspek fizikal, mental, intelektual atau panca indera sejak lahir atau selepasnya. Jadi, perkataan dekat sini adalah tidak mempunyai keupayaan untuk melibatkan diri di dalam aktiviti kemasyarakatan sama ada sejak mereka lahir atau selepasnya. Okey, kalau yang lahir, kalau sejak yang lahir itu maksudnya lahir-lahir memang mereka dah bersifat orang kurang upaya, tetapi yang dikatakan dengan selepasnya mungkin mereka terlibat dengan kemalangan, mungkin mereka ditimpa penyakit dan sebagainya, akhirnya mereka dikenali sebagai orang kurang upaya. Jadi dekat Malaysia ni, orang kurang upaya mereka perlu mendaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi apabila mereka berdaftar dengan Kebajikan Masyarakat, mereka dapat kad. Apabila mereka mempunyai kad tersebut, banyak keistimewaan telah disediakan oleh kerajaan kepada mereka. Okey, ini antara kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh kerajaan Malaysia kepada orang kurang upaya supaya memudahkan urusan seharian mereka. Okey, antaranya adalah pintu masuk, laluan pintu masuk dan juga pintu keluar untuk orang OKU, orang kurang upaya, kemudian kawasan parking, kawasan di dalam train komuter atau LRT, kemudian ini juga adalah kawasan parking. Okey. Jadi orang lain, masyarakat umum kena faham, kena sensitif dengan logo khas parking kepada orang kurang upaya. Jadi itu hak mereka. Jadi tidak patut orang yang sempurna fizikal mengambil kawasan parking tersebut. Okey. Ini kawasan di dalam kemudahan awam LRT. Okey, seterusnya kita tengok. Apakah yang telah diajar oleh Islam kepada kita tentang adab terhadap orang kurang upaya? Okey, adab terhadap orang kurang upaya kita tengok daripada tiga aspek. Iaitu yang pertama daripada aspek ibadah. Okey, pertama kita perlu sediakan kemudahan kepada mereka untuk mudahkan mereka melakukan ibadah dengan selesa. Kemudahan untuk mereka mudah melakukan ibadah. Okey. Kemudian tunjukkan cara mereka dalam beribadah. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan ini semua? Yang dimaksudkan dengan ini semua sebagai contoh kita ambil tunjuk cara tu. Kalau orang kurang upaya itu dia tidak boleh berjalan tetapi dia boleh duduk. Jadi kita boleh tunjukkan kepada dia bagaimana cara untuk solat ketika duduk sebagai contoh Okey. Sediakan kemudahan untuk mereka melakukan solat dengan sempurna. Sebagai contohnya dekat surau
ada disediakan ruang khas untuk mereka, disediakan kerusi untuk mereka. Jadi ini adalah kemudahan-kemudahan untuk memudahkan mereka melakukan ibadah. Kemudian daripada aspek emosi. Okey, orang kurang upaya ini emosi dia memang sangat sensitif, sangat mudah tersentuh. Jadi kita orang sekeliling perlu memberikan kepada mereka layanan kasih sayang supaya kita ada rasa empati kepada mereka. Ada perasaan betapa susahnya mereka melakukan sesuatu tindakan. Okey, yang seterusnya tidak mengejek ataupun menghina mereka. Kita memang sedia maklum dekat Malaysia, kita ambil contoh dekat Malaysia, orang kurang upaya sebenarnya bilangannya tidaklah seramai orang yang sempurna. Jadi apabila mereka dikhalayak ramai, biasanya orang akan pandang 2 atau 3 kali pandang mereka. Jadi sebenarnya benda-benda ini mendorong kepada perasaan rendah diri mereka. Sepatutnya kita ni yang normal ni, jadi pandang mereka dengan pandang biasa, pandang penuh kasih sayang. Jadi supaya mereka tidak ada perasaan rendah diri. Kemudian daripada aspek fizikal, sediakan kemudahan asas untuk mereka supaya tidak disalahgunakan. Okey, contoh macam parking tadi Parking tadi adalah khas untuk mereka, bukannya untuk orang normal. Jadi kalaulah kemudahan mereka telah diambil, itu menyusahkan mereka. Bagi contoh, kawasan parking untuk orang kurang upaya, contohlah dekat pasar raya, contoh dekat mall, jadi biasanya dia dekat dengan pintu masuk dan juga pintu keluar supaya mudah mereka nak bergerak. Tetapi apabila orang normal sudah mengambil tempat mereka, telah mengambil hak mereka, jadi mereka terpaksa parking dekat kawasan yang jauh. Bila parking kawasan yang jauh, menyukarkan untuk mereka bergerak. Jadi kat sini kita jangan pentingkan diri sendiri. Kalau hak itu kepada golongan orang kurang upaya, maka hak itu patut diberikan kepada mereka. Jadi kita ni kenalah rasa tanggungjawab. Semua orang mesti ada rasa tanggungjawab kepada orang kurang upaya. Sebab itulah tadi saya sebut jangan pentingkan diri sendiri. Buat hubungan secara beradab. Lepas tu kita kena terus istiqamah untuk melakukan adab terhadap golongan ini. Okey, yang seterusnya sediakan ruang dan peluang untuk mereka. Jadi mereka ini walaupun mungkin daripada aspek fizikal kita nampak lain daripada orang normal, tetapi sediakan ruang, sediakan peluang untuk mereka sebab mereka juga memerlukan kelangsungan hidup. Mereka perlukan ruang pekerjaan, mereka perlukan ruang pendidikan. Jadi ruang-ruang ini perlu diberikan kepada mereka tanpa diskriminasi di antara orang kurang upaya dengan orang normal. Seterusnya kita tengok. Bila Islam ajar kepada kita adab-adab kepada golongan kurang upaya, mesti ada rahsia, mesti ada kebaikan, mesti ada faedahnya. Okey, apa hikmah dia? Jadi kita tengok Yang pertama, apabila mereka ini diberi perhatian dan juga keistimewaan, orang kurang upaya mereka akan rasa dihargai. Ini adalah sifat manusia. Sifat manusia apabila dihargai dengan perhatian, dengan keistimewaan, kita akan rasa lebih tenang, lebih selamat. Okey. Yang kedua, kita dapat memupuk semangat kebersamaan dalam masyarakat. Jadi kita kena sedia maklum dalam masyarakat memang pelbagai jenis manusia, pelbagai bentuk fizikal dan sebagainya. Jadi kebersamaan ini juga penting. Kemudian dapat memudahkan orang kurang upaya untuk melakukan urusan seharian, sebab mereka pun sebenarnya tak nak bergantung dengan orang sekeliling. Jadi mereka nak buat kerja secara sendirian. Jadi kemudahan-kemudahan ini memberi ruang untuk mereka melakukan urusan seharian. Okey, dan bagi kita yang normal ini, alhamdulillah kena banyakkan bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan kesempurnaan fizikal dan mental yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi apabila adanya golongan kurang upaya ini, kita patutnya rasa insaf. Rasa insaf dengan
apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita dan kita dapat melihat kebesaran Allah Ta'ala. Betapa berkuasanya Allah Ta'ala mencipta makhluknya dalam pelbagai rupa, dalam pelbagai bentuk. Okey, jadi setelah